talqin ni talqin ni sebenarnya tazkirah atas kubur je lah. Seandainya orang tu nak baca gunakan yang talqin yang sedia ada, masjid-masjid punya tu baca, tak ada masalah juga. Benda tu pun dianggap tazkirah juga kepada yang ni. Tapi di mana masalah berlaku? Masalah berlaku ialah tentang sikap orang kita berada di kuburan. Berada di kuburan, kebanyakan orang kita buat apa? Dia gisau rokok, bukan buat apa, dia berbual, dia gelak-gelak. Dia main handphone, dia bercerita. Dia tak memberikan sepenuh buat, orang tak ambil kisah pun. Cuba kita tengok, kalau seandainya cuma yang talqin yang disebut yang orang selalu pakai tu, sebenarnya talqin tu ada riwayat, tapi riwayat dia lemah lah. Bahkan lemah yang kuat. Tapi tak masalah pun, dia sebagai tazkirah. Cuma tak boleh nisbah kepada Nabi sebutlah. Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah bawa riwayat tu dalam kitab dia. Dalam kitab dia apa tu? Apa nama tu? Ar-Ruh. Dia bawa pasal tu. Saya dah cerita dulu, Ibn Qayyim dia ada perubahan fasa dia. Dulu dia ikut benda-benda yang tak betul ni. Lepas tu dia ikut Al-Imam Ibn Taymiyah, dia baru dia jadi betul. Dia masa dia buat kitab Ruh tu, dia masih belum berubah pemikiran lagi. Dia antara yang bawa dalam kitab Ruh dia tentang roh balik pada malam Jumaat. Memang tak betul lah. Roh balik malam Jumaat, tengok ahli keluarga buat apa. Itu sebab orang Melayu baca Yasin, supaya roh balik, tengok ahli keluarga baca Yasin malam Jumaat. Kalau seorang itu dia tak hafal pun, dia tak baca pun talqin yang biasa sedia ada, dia nak sebut, ingatlah tuan-tuan, kita semua akan menghadapi kematian. Tak ada masalah, itu pun boleh. Kau buat 2 minit pun tak apa. Cakap tuan-tuan, tak buat pun tak ada masalah. Tapi rugilah kalau tak buat. Sebab time tu orang semua berkumpul. Orang semua berkumpul dan time tu kita nak sedar pasal kematian. Dan sesungguhnya menziarahi kubur, boleh tak kalau kita tak nak ziarah kubur? Boleh, doa sampai. Tak semestinya kau kena doa depan kubur tu baru kata-kata sampai, tak. Kau doa dalam bilik kau pun sampai. Tapi apakah tujuan besar Nabi mensyariatkan ziarah kubur? Fa innahu yuzakkirukumul maut. Sesungguhnya dia mengingatkan kepada kamu kematian. Zaman saya kecil dulu, ada beberapa orang dia jadikan amalan, orang tua dulu. Amalan dia orang memang tidur kat kubur, berselimutkan kain kapan. Orang kata dia gila isim, tapi itu amalan peribadi masing-masing. Dia nak bagi diri dia ingat kematian. Tapi kalau kau ajak satu kampung buat, itu benda pelik. Janganlah. Maksudnya kalau dia nak buat amalan peribadi dia, saya jumpa, memang kecil-kecil dulu saya biasa jumpa dekat kampung saya dulu, kat kampung ayah saya dulu, memang saya ada jumpa ada orang yang buat benda tu. Dia ada camping dia pergi kubur, memang dia tidur kat dalam, dia memang tidur kat kawasan kubur dan dia selimutkan dengan kain kapan. Dia nak merasa kematian supaya diri dia jadi orang baik. So tak ada masalah lah bab tu, cuba amalan peribadi ni. Tu sebab surah Yasin amat sinonim dengan kematian. Sinonim dengan di sisi orang lain. So ini signifikannya. Sebab kan kisah orang yang mati, tapi dia orang tak nampak tentang benda yang besar surah Yasin bawa apa? Mendukung sunnah Rasul. Itu kan, mendukung sunnah Rasul, menjadi pendukung pada perjuangan Rasul. Itu adalah benda utama yang ingin disampaikan terhadap kisah penduduk kampung. Tapi orang Melayu pandang dia sudut kematian sahaja. Doa boleh, sebab dalam hadis Nabi SAW sebut apa? Nabi kata apa? Ud'u lahu as-sabat fa innahu al-an yas'al. Doakanlah dia supaya dia tetap kukuh. Nabi kata ud'u lahu as-sabat, doakan supaya dia tabah. Kerana dia sekarang sedang meminta doa orang hidup. Tapi saya dah sebut, doa boleh berlaku kat kubur je ke? So di mana-mana boleh. So orang kata, kalau doktor kata sebab utama dia kita sebut macam ni. Ada orang dia tak pandai nak ceramah, tapi disebabkan dia yang tukang apa? Tukang yang uruskan ni. So nak tak nak dia kena ceramah. So yang dia nampak ada teks. Tapi kalau seandainya dia nak pakai yang tu, memang sebenarnya dia tak boleh dinisbahkan benda tu Nabi ada ajar, tak boleh. Benda tu hanya sebagai teks tazkirah, membantu orang yang tak boleh tazkirah. Tapi
Bila doktor tanya adakah berbenkan mak tu sabit dalam sunnah, memang tak sebab riwayat tu sebiji-sebiji teks yang kita baca memang sebiji lah riwayat tu. Dalam riwayat tu memang sebut berbenkan mak. Dan sunnahnya kita sebut juga tentang kebanyakan kita lupa untuk doa masuk kubur. Mau tak baca? Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Antum faratuna wa nahnu bikum lahiqun. Salam kepada semua penduduk kubur, orang Islam yang beriman. Antum faratuna, kalian telah mendahului kami. Wa nahnu bikum lahiqun, kami pula akan menyusul. Doa tu pun dah menunjukkan supaya engkau mengingati kematian. So, benda paling besar kat kubur ni, ingat mati. Benda yang bid'ah kau buat bila kau duduk bercerita. Alah, sawah tu jana dia bukan betul sangat pun. Kau duduk bercerita hal orang, kau duduk bercerita. Masalahnya memang benda tu berlaku. Saya pasang telinga, duduk ni dengan mamai, dia pun cerita pasal janda orang tu lah. Dia duduk bercerita pasal dia tengok isap rokok kat sana tak buat apa. Orang nak cakap dengan kita, kita buat sunnah. Jangan layan orang cakap dengan kita. Kita doa, astagfirullah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Assalamualaikum ahli diyar minal muslimin antum faratuna nahnu bikum lahiqun. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa taqabbal hasanatihi wa kaffir an sayyi'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perbanyakkan doa untuk mati. Orang lain nak cakap dengan kita, jangan layan. Tak sunnah. Duduk dengar, diam. Sallu lahu al-sabat fa innahu al-an yas'al, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut.